Sebelah kanan aku ni sebelah kanan, insyaAllah. Oh ni telajak. Hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel aku, Zul Moment. Pagi ni hari Ahad. Sekarang ni waktu lebih kurang pukul 7.18 minit pagi. Hari ni aku nak pergi makan daging rusa dekat Kedangsar. InsyaAllah kita akan ikut ni lah, ikut Sungai Besar Sabak Bernam dan terus masuk jalan Sungai Panjang. Masih lagi menunggu sahabat-sahabat aku. Dalam 7.30 kita akan bergerak, insyaAllah. Hari ni mungkin tak ramai sebab minggu lepas dah pergi area Sabak Bernam. Mungkin kita bagi chance lah siapa yang nak ikut. Kali ni kita buat 2 kali. Dalam 2 minggu kita buat 2 kali lah. Tapi hari ni kita nak pergi makan rusa je. Mungkin kita akan singgah dekat Kuala Selangor, bersarapan dulu, InsyaAllah. Okay guys, 7.30 kita akan gerak. Let's go. Jom bang. Alhamdulillah guys, sekarang ni aku dah memulakan perjalanan. Alhamdulillah hari ni ada 3 orang termasuk aku. Tak sangka aku, Abang Man dah lama tak ride dengan aku. Tapi dia kata mungkin tak jauh lah kot. Mungkin dia nak join sampai Asam Jawa, tak tahulah. Yelah, orang dah veteran kan. Badan pun dah tak berapa nak kuat katanya. Tapi hati nak ride juga. Terima kasih lah join ride aku pada kali ni. Lama gila Abang Man kat depan aku ni tak ride. Okay guys, sekarang ni kita orang nak menuju ke apa tu nama kedai dia, Warung Ayam Kampung Menyorok dekat Asam Jawa. Lepas tu baru kita akan bergerak ke rusa. Kita nak makan daging rusa dekat Kedangsar. Okay guys, insyaAllah lagi 22 minit kita akan sampai dekat Warung Ayam Kampung Menyorok. Nanti sampai sana kita sambung lagi. Alright. So kita berhenti sekejap, tunggu member. Okay guys, sekarang ni aku dah masuk jalan nak pergi ke Kuala Selangor. Tempat warung ni tak jauh daripada sini. Dia berada di sebelah kanan aku ni sebelah kanan, insyaAllah. Oh ni telajak. Okay guys, kita dah nak sampai. Telajak tadi, Abang Zul lagi, Ustaz tadi masih kat depan lagi. Telajak. Ni dia warung dia. Dalam Google Map dia suruh kita U-turn. Tu Ayam Kampung Menyorok. Tu member aku dah sampai guys. Dia telajak jauh tadi. Dia daripada simpang Asam Jawa tu kat depan tu tak jauh lah, dalam 1 minit je. Sebab Google Map dia tunjuk suruh U-turn. Dekat mana dia U-turn aku pun tak pasti. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Warung Ayam Kampung Menyorok.
Kita rasa kampung sebenar. Sekarang ni pukul 8.04. InsyaAllah kita masuk ke dalam. Kita tengok apa yang ada. U-turn kat mana tadi bang? Dekat kuil tu Okay guys, ni suasana kedai dia. Waktu ni orang belum lagi ramai sampai. Nanti sekejap lagi mungkin ramai lah ni. Diorang kata selalunya penuh lah. Sekarang ni pun masih pagi lagi, pukul 8.11. InsyaAllah sekejap lagi ni penuh lah ni. Lemak. Alright. Ui, ni favourite ni. Kerang Kerang. Ini apa ni? Ni lontong. Oh, lontong. Ada nasi lemak. Nasi lemak pun ada, lontong ada. Kerang apa? Kerang kopi ada. Kerang kopi. Ni guys, dia punya tempat dia. Roti canai pun ada. Lontong dia ni rare, 3 segi kan. Untuk kon. Apa nak makan bang? Tak tahu lah. Nasi lemak. Ni start tu. Okay guys, ni ada juga popia. Tapi dia punya lauk dia ni macam best je. Okay guys, jom kita duduk dulu. Okay guys, sementara menunggu sarapan kita siap, aku ada ambil popia ni tadi. Kita makan popia dulu lah. Okay guys, kalau korang nampak ni dekat depan aku ni, aku order lontong. First time aku nampak lontong dia bentuk kon macam ni. Lepas tu aku ambil extra pergedil. Aku tak ada ambil udang ke apa ke. Aku just nak rasa dia punya ni lah, lontong plain dia ni. Ada sambal ni. Lepas tu yang ni Ustaz punya. Ustaz ambil nasi lemak rendang kerang. Abang Man campur rendang kerang dengan sambal udang. Okay guys, jemput makan. Bismillah. Cuba lagi dulu. Okay bang. Salam. Hati-hati bang, masih. Okay guys, alhamdulillah. Tadi aku dah bersarapan dekat warung ayam kampung Menyorok. Alhamdulillah hari ni ada 3 orang yang ikut. Tapi Abang Man dah berpisah tadi. So aku dengan Ustaz je lah dekat belakang tu. So sekarang ni kita orang nak menuju ke Gedangsa, InsyaAllah dalam pukul 11 macam tu, InsyaAllah aku sampai lah kot. Alright guys, tonton video aku sampai habis. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe, like dan share. Hanya Tuhan saja yang dapat membalas jasa korang. Jom kita teruskan perjalanan. Let's go. Okay guys, sekarang ni aku dah sampai dekat Sungai Besar. Aku nak pergi isi minyak dekat Petronas sekejap. Minyak tinggal lagi 1 bar. Minyak daripada minggu lepas ride ke Sungai Besar. Tak habis lagi. Baru hari ni habis. Alright. Alhamdulillah guys, sekarang ni aku dekat jalan Sungai Panjang menghala ke Gedangsa. Sekarang ni aku berada dekat Parit 7 Sungai Besar. Kita orang menghala ke Gedangsa. InsyaAllah dalam 1 jam kita akan sampai lah. Okay, kat sini korang boleh nampak ni Burger Stop Western Grill. Yang ni dia buka petang. Dia buka petang. Pagi tak buka lah. Kiri kanan kalau korang boleh nampak ni sawah padi. Padi baru menghijau.
daripada sini kalau korang nak isi minyak, katakanlah minyak korang habis, korang boleh isi dekat BHP Parit 13. Nanti aku tunjukkan BHP tu, InsyaAllah. 11. Ok, sekarang ni aku dekat Parit 11. Kalau korang boleh nampak ni, sawah dia terbentang luas. Saujana mata memandang. Ada burung bangau. Dekat sebelah kanan pun ada sawah. Hari ni aku saja ikut laluan daripada KL. Kita jumpa dekat Lata, lepas tu lalu Kuala Selangor, Sungai Besar, dan kita akan pergi Gedangsa. Lepas tu kita akan balik ikut Bukit Tagar. Lepas tu kita keluar Highway Plus lah. So cukup lah satu lingkaran. Satu lingkaran sahabat berenam ke apa. Ok, kita dah dekat-dekat nak sampai stesen minyak Parit 13. Ok, korang boleh nampak kan, ni BHP lama ni. Ni BHP lama. Dulu kita panggil BP, sekarang dia panggil BHP. Daripada jenama BP dulu, dia dah ada dah kat situ. Ok guys, kalau belah-belah malam lalu jalan ni memang agak gelap sikit sebab dia tak ada lampu. Ini dah masuk kawasan pedalaman lah ni. Kiri kanan ni kelapa sawit. Dekat sebelah kanan aku ni boleh dikatakan hutan lah. Hutan apa ni, hutan belukar kan. Jalan dia lebih kurang macam Gua Musang nak ke Kota Baru kan. Dekat-dekat dengan apa tu, Felda Ciku. Mengimbau kembali kenangan pergi ke Kelantan. Ada bas. Opsi punya bas. So aku lalu jalan ni pun tak berapa laju sangat. Aku maintain bawah 100 sebab kedai apa tu, tempat kita nak makan nanti, Anwar Steak House tu, dia buka pukul 12. So sekarang ni baru pukul 11 lebih. So aku just layan je lah, bawa slow-slow. Harap-harap nanti kalau dah sampai sana, kedai tu baru buka. Alamak, hujan dah guys. Hujan sudah turun. Hujan sudah turun. Okey, sekarang ni aku dah memasuki sempadan Hulu Selangor. Tadi dekat depan tu aku dah nampak satu papan tanda. Dia kata selamat datang ke Hulu Selangor. Tapi masih lagi dekat jalan Sungai Panjang yang menghubungkan daerah Sungai Besar dan Felda Suharto dan Sungai Tengi dan juga Gedangsa. Masih lagi dalam setengah jam kot baru nak sampai dekat tempat kita nak makan rusa nanti. Beginilah jalan dia. Alhamdulillah jalan dia tak ada lopak, tapi dia macam tak berapa nak rata lah kan. Maklumlah jalan lama kan.
Felda Gedangsa, Felda Soeharto masuk kanan. Kalau nak pergi Gedangsa masuk teruskan. Okay, nanti aku rasa aku nak berhenti tepi jalan ni, nak pasang GPS. Tak berapa nak ingat dah. Alright, jom, let's go. Lagi 7 minit nak sampai Anwar Steakhouse di Felda Gedangsa. Okay guys, sekarang ni aku dah masuk Felda Gedangsa. InsyaAllah dalam 4 minit akan sampai dekat tempat kita nak makan rusa nanti. Sebenarnya aku dah beberapa kali pergi dekat Anwar Rusa and Steak ni, tapi aku dah lama sangat tak pergi. Itu pasal aku pun dah lupa jalan dia. So terpaksalah pakai GPS. Tadi dekat depan sana tu aku baru on. Dekat tempat makan ni nanti korang boleh tengoklah rusa. Dia ada bela dekat belah belakang tu. Jika anak-anak ataupun siapa-siapa lah yang tak pernah lagi tengok rusa, bolehlah pergi tengok. Okay guys, nanti sampai dekat tempat tu kita sambung lagi. Alright. Okay, sekarang ni aku dekat kampung Felda Gedangsa. 2 minit lagi akan sampai. So aku dah nampak kan dekat depan aku ni antara dia geng-geng motor lah ni. Mesti nak pergi makan rusa juga. Sebab tempat ni terkenal lah, geng-geng bikers pergi untuk makan daging rusa. Okey, kita dah sampai dekat area Masjid Al-Makmur Gedangsa. Dekat depan ni je. Tak lama lagi kita boleh nampak dah. Geng-geng ni nak beli rokok ke apa. Okey, kita dah sampai. Okey guys, sekarang ni waktu lebih kurang pukul 11.37. Aku sekarang ni dah sampai dekat depan Anwar Rusa Steakhouse sama ustaz tadi. So dah boleh masuk adik Boleh. Selamat datang bang. Selamat datang. Ni game mana bang? Saya suka Speed Rider, tapi 2 orang je ni. Baru 2 orang? 2 orang je. Tak ada? Tak ada. Walk in lah? Walk in je. Memang 2 orang je bang? 2 orang je. Ada tak kursi? Masuk 2 orang je. Tu, okay, alright. 2 orang duduk situ, so nama dia. Alright. Okay, ni belah dalam dia. Sana belah dapur. Kejung. Kita duduk kat sini. Kita tak ada reserve. Kita main terjah je. Sekejap lagi kita order lah. Okay bang Okay, terima kasih. Tengok-tengok dulu. Nanti abang dah okey, kita bawa dekat depan. Bawa depan Alright. Okay, terima kasih. Okay guys, aku dengan ustaz dah sampai. Kita nak tengok menu dia, apa yang ada kat sini. Harap-harap ada menu baru. No kau, ini makan. Ni kalau ada saras boleh lah ni. Nasi. Abang nak order apa? Steak. Dah habis dah? Abang tengok. Nak tengok steak ke apa ke? Dia tempat makan dia kat sana pun boleh. Tadi dia suruh aku masuk dekat dalam tu, tempat parking motor. Tapi aku 2 orang aja. Aku cakap nanti kalau dah ramai nanti tak boleh nak keluar pula kan. So kita parking je lah dekat luar tadi. InsyaAllah. Ustaz nak makan apa ustaz? Pilih-pilih. Rusa. Rusa bakar. Nasi tak nak, kat dah kenyang. Nak lauk je. Okay guys, ni menu dah sampai. Daging rusa bakar. Lepas tu aku request french fries dengan coleslaw. Ni portion dia. Aku ingat banyak tadi.
Ini makan seorang dah boleh dah ni, habis ni. Tapi tak apalah, kita orang pun dah kenyang tadi. Makan nasi. Nasi dekat apa, ayam kampung menyorok tadi. So kita nak rasa daging dia ni. Member aku ni pun tak pernah lagi rasa daging rusa. So kita makanlah. Okay guys, alhamdulillah tadi kita dah makan steak rusa. So sekarang ni aku nak pergi tengok rusa sekejap dekat belakang. So kalau korang datang kat sini, ni parking motor dekat belakang ni, diorang dah sediakan dah. So inilah dia punya kandang dia. Ni kandang rusa. Hai. Walah kencing. Okay, sekarang ni rusa tengah makan. Ramai guys, geng-geng motor datang. Kali datang lebih daripada 200 ni. No. Alhamdulillah guys, kita dah makan daging rusa tadi. Dapatlah merasa sikit macam mana rasa daging rusa tu. Kata member aku sedap lagi daging kambing. Dia punya harga dia tu boleh tahan juga lah kan. Bagi aku boleh tahan lah daging rusa kan. Harga dia lebih mahal sikit daripada daging kambing. So tak apalah, sekali-sekala boleh. Tapi kalau hari-hari rabak kot. Rabak poket. So sekarang ni kita on the way nak balik. Kita akan lalu insyaAllah Sungai Tengi. Lepas tu kita keluar dekat apa tu, dekat Ulu Bernam. So kita akan bersolat dekat R&R Sungai Buloh. Sebelum Jenjantas tu ada satu R&R Sungai Buloh. Kita akan berhenti kat situ lah. Alright guys, tonton video aku sampai habis. Let's go. Kampung seberang. Jumpa lagi Felda Gedangsa. Sekolah Sungai Silisik, Kuala Lumpur kiri. Aduh. Selamat jalan sempadan daerah Hulu Selangor. Behrang Station. Okay guys, sekarang ni aku dekat kawasan Behrang. Kita nak keluar ke highway Kuala Lumpur. Nasi bambu. Aku dah pergi dah. Yes, aku dah masuk highway. So insyaAllah kita akan berhenti dekat R&R Sungai Buloh yang sebelum Jenjantas tu. Kita nak solat jamak dulu kat sana, InsyaAllah sebelum kita sampai ke rumah lah. Lebih kurang dalam 1 jam lebih jugalah kita punya perjalanan ni. So kita berpusing tadi daripada Lata, kita pergi Sabak, kita pergi Sungai Besar, lepas tu lalu Gedangsa,
Lepas tu kita keluar dekat Berang ni, masuk Highway Plus, dan kita terus balik KL. Okay guys, nanti sampai dekat RNR Sungai Buloh, aku sambung lagi. Alright. Memandangkan dia, kedai dia tak buka lagi ni. Kedai tak buka lagi, so kita makan aiskrim lah dulu. Beli kat sini. Kat sini ada food truck. Apa ni? Untuk keropok lekor. Lepas tu dekat sini kedai air lah. Kedai air apa semua lah. Alhamdulillah dia dah cantik kan dah tempat ni. Surau dia pun tadi cantik, selesa lah nak beribadah. Lepas tu yang ni patutnya adik ni cakap tadi dah buka, tapi dia belum buka lagi. Tak tahu bila nak buka. Okay guys, kita makan aiskrim ni dulu. Bismillah. Alhamdulillah guys, tadi aku dah solat jamak dengan kawan aku ni, Ustaz. So sekarang ni lebih kurang pukul 2:09 petang. Kita berangkat untuk balik ke rumah masing-masing. Okay guys, terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Aku rasa sampai di sini dahulu video yang dapat aku rakamkan untuk korang semua. Terima kasih, dan aku akhiri video aku dengan Assalamualaikum dan bye-bye.